Assalamualaikum, hai guys, selamat datang ke Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke Kuala Kangsar. Tadi map tu dia tunjuk aku dekat tu, dekat Menara Jam tengah tu. Jadi aku duk fikir-fikir, aku pusing sana tadi, aku patah balik. Jom tengok kat sini apa yang ada. Cantik sini, luas ha. Rupanya sebelah sana pun boleh juga parking lagi. Tapi aku muncul daripada sebelah sini. Tapi boleh je cross ikut jambatan ni. Senang kan. Kalau tak boleh cross tadi dah macam mana kita. Aku pun rasa macam pernah sampai ke sini. Kalau ke Lengging ke tu, pernah lah pergi ke sana tu kan. Sungai Kangsar. Dah. Ambil gambar. Tanda kita sudah sampai. Ramai yang makan kat sini. Sungai Kangsar. Oh, boleh naik bot lah sana. Yelah, tapi kalau ada orang tua kursi roda, baik korang parking yang sebelah sini. Kena waste nama ni lah kot. Food court ni. Tempat makan-makan ni. Tengok apa dia. Cendol. ABC ais jagung. Laksa. Nasi ayam. Nasi ayam, laksa, sarang. Nasi goreng. Laksa. Air. Sup-sup. Sana ada ni craft tangan. Kat luar. Oh, tadi dia berbelatan ni patut masuk sini rupanya. Tadi aku terus sana. Tu dia. Nak beli apa? So, siapa yang suka barang-barang craft macam ni, orang datang Kuala Kangsar. Oops. Banyak lagi kedai. Apam Kuala. Nanti saya cuba apam Kuala. Berapa ni? 188. 188. Ni 89. Masih budak. Kalau ke Kuala Kangsar kena beli ni labu sayur. Labu sayur. Pusing-pusing golok Kuala katanya. Golok Kuala Tu dia. Tengok ni. So, siapa minat pisau ni memang seronok lah membeli. Biasa orang lelaki lah suka buat kerja-kerja. Seorang bantal lah, jahit sendiri lah. Cepuk kepala, batu seremban. Oh, si ada dia punya ni lagi. Cantik. So, sini ada songkok. Songkok warisan. Jom kita jalan lagi kat dalam.
Racing. Pakai baju JDT tu. Seronok pula jalan-jalan macam ni. Pekan ni tak adalah sibuk pun. Jalan sama sana lah. Cak Street lah. Bandar Diraja. Memory Lane, Kuala Kangsar. Jadi kita masuk, kita terus lagi ke sana. Disebabkan potongan pokok ni dia buat cantik kan. Jadi aku nak ambil gambar lah sekejap. Cantik kan? Tadi lah aku duduk sana tadi. Belakang kecil tu. Aku sini. Tu yang aku parking kat belah sana. Kalau tak kena ke sana kan. Pusing balik sana kan. Tapi tak apa. Okey je. Sebab jabatan tu dia tak ada tinggi sangat pun. Yelah kita ni takkan kita nak pergi ambil gambar kat depan tu kan. Kat menara jam tu. So kita tengok je daripada sini. Gambaran tadi aku masuk tadi. Jom lah, kita nak pergi dekat Memory Lane tu. Ambil gambar je. Bandar Diraja, Kuala Kangsar. Jom kita ambil gambar kat sini. Tenang je. Malam ada night market ke kat sini? Lampu-lampu cantik. Okey. Pastinya ada sejarahnya. Setiap lukisan tu. Seni tekad seni sulam atau bersuji merupakan tenaga mengait benang emas, menekat atau menyulam ke dasar kain yang lazimnya sejenis baldui. Okey. Bolehlah nak cuba apam Kuala. Apam tangkup Kuala nama dia. Apa bezanya dengan apam biasa? Dia macam apam biasa menama. Oh, nama je. Okey, bolehlah cuba satu. Orang tak antara. Kalau nak cuba apam Kuala, kita tunggu lagi 15 minit. 15 minit? Apam Kuala lagi 15 minit. Ingat kata tadi ni apamnya. Ya. Ini putu perak. Bolehlah cuba juga putu perak ni. Satu. Terus. Sudahnya. Patutlah ingatkan apamnya menyerupai putu. Tapi tak apalah. Tanya adik tu tadi, dia kata dekat Sungai Perak kot kak. Tapi tak tahu pasti kat mana. Sudah. Tak apalah. Tak payahlah kita pergi zombie-zombie tu. Kita explore je kat sini ada apa Ni perangkap-perangkap anak-anak. Memang sukses. Jom. Kita tengok dekat dia punya ni. Oh, kat sini dia sebut juga. Boleh tengok juga. Kampung pisang tu. Dari Lembah Istana ke Jabatan Dah sampai dah kita. Kanak-kanak kampung pisang. Dengar. Dan Lokasi kampung pisang katanya. Ambil gambar satu. dari Lembah Istana ke Jabatan Kanak-kanak RM10. Kita boleh melihat Berpasaran dari Lembah Istana Dengar. ke Jabatan Berjalan kanak. Kat sini dewasa RM10, kanak-kanak RM5. Dari Lembah Istana ke Jabatan Berjalan kanak-kanak. Oh, naik bot tu. Jadi kalau korang merancang nak ke Kuala Kangsar, selain daripada beli labu sayung, korang bolehlah naik bot ni. Nampak? Bersama zombie kampung pisang. Cantik tempat ni. Cantik Tadi nampak kereta peronda, dia macam bendera terbelit kan. Dia check lah satu-satu. Dia betulkan balik.
Waktu lepas pada tol tadi lah. Waktu macam ni pun dah ramai orang lah. 3 lebih, 3.30, pukul 4. Boleh bawa kereta sampai situ piknik bersama keluarga pakailah. Tengok-tengok. Mancing pula ada orang mancing. Jom. Kita pergi ke arah tempat parking tadi. Ni ada tandas awam. Sebelah sana tadi tak perasan tandasnya kat mana. Tapi kalau sebelah sini tahulah tempat aku parking tadi. Ramai orang duk jual-jual macam ni je dah kat sini. Runcit-runcit macam ni. Situ runcit macam tu. Ni dessert tiramisu kot. Sebelah ni ada taman mainan anak-anak. Lori Milo tapi dia jual air cincau juga. So aku boleh cincau ni. Otai Char Kway Teow. Ada goreng juga pun di sini. Mi goreng. Jual air. Okey lah. Panas yut. Malah nak tunggu apam Perak tadi. Apam Kuala Kangsar tadi. Try putu Perak. Dia macam putu-putu yang lain tu pun. Kalau makan panas-panas sedap kan. Ni sejuk dia keras lah. Bye-bye Kuala Kangsar. Bye kawan. Jumpa lagi. Untuk video penuh perjalanan aku daripada Kuala Lumpur sehingga ke Tanjung Malim, kemudian pergi ke Ipoh, korang boleh tengok full video dia dekat sini ataupun korang boleh type dia punya tajuk ataupun aku akan letakkan link dekat bawah. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Jumpa lagi next video. Bye.